Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Alright. So hari ini saya nak tunjukkan macam mana untuk anda akses ataupun saya akan explain tentang hantar.tokaniti.com ni. Okey, hantar.tokaniti.com ni adalah untuk anda blast kepada customer-customer anda. Contoh kalau macam anda ada apa kontak yang terlampau ramai, ada customer yang pernah ada dulu and then korang nak blast kepada mereka untuk marketing. Okey, ini adalah solution untuk anda tanpa anda kena WhatsApp satu-satu. Alright. So first sekali kalau korang dah langgan package RM30 ataupun RM299, korang dah boleh login macam biasa. So pergi dekat bahagian sign in. Alright. Ini muka page yang saya dah set up. Tapi kalau contoh kalau korang first time korang tak ada device ni lagi lah. So contoh saya akan ajar hari ni adalah cara-cara untuk uh, tambah device dahulu. Alright, so dekat sini korang akan nampak total device, blast book, subscription dan juga message yang telah di-send. Okay, so kalau tengok dekat sini, ini adalah device yang ada untuk korang. Okey, kalau ambil yang RM30 bulanan, korang hanya dapat satu sahaja device dan juga blast boleh unlimited. Alright, untuk subscription nanti dia akan pilih dekat sini bila kena renew dan juga message send ni untuk tengok berapa total message yang telah dihantar. Okey, untuk WhatsApp account, macam mana untuk tambah adalah pergi dekat bahagian add device, pergi dekat nombor. Contoh kalau korang nak masukkan nombor without perkataan tambah ni saja, and then contoh country code kita adalah 60. So masukkan 60, lepas tu teruskan dengan nombor telefon. Okay, webhook URL ni adalah kalau anda adalah sebagai developer ataupun anda sebagai website builder ataupun mana-manalah. So diorang tahulah macam mana untuk menggunakan webhook URL. Andai kata saya explain dahulu sedikit sebanyak, webhook URL ni functionnya adalah contoh kalau korang nak buat verify account ke apa ke, nak masukkan AI untuk buat reply ke, boleh, tak ada masalah menggunakan webhook URL. So kita ada sediakan API juga untuk menggunakannya. So dekat sini kita pergi dekat bahagian save device, pergi dekat bahagian save device dan dia akan muncul macam ni lah, tapi kita keluar macam ni sebab saya dah masukkan nombor. Alright, so okay, tak apa, saya tunjuk dulu macam mana menggunakannya. Saya delete dulu. Okay, pergi ke bahagian save device. So dia akan keluar macam ni lah. Okay, dia akan keluar macam ni. So pergi dekat bahagian QR sebelah telefon ni. Okay, tekan bahagian QR untuk kita connectkan WhatsApp. Sebabkan tadi kita dah connect, so dia dah auto connect lah. So contoh kalau macam dia, ini saya log out dulu. Macam mana kita nak connectkan dia, dia akan keluarkan keluar QR WhatsApp ni. Okay, pergi dekat WhatsApp, tak kisahlah WhatsApp business ke, WhatsApp personal ke, pergi dekat bahagian link device, pergi dekat link a device, pergi scan QR yang ni. Okay, scan saja QR yang diberikan, tunggu WhatsApp loading dan juga dalam mengambil masa 1 minit sahaja ataupun 30 saat untuk dia connect. So ni dah connect, dia tengah connecting dan juga dah connect. So ini maksudnya dah connect. Pergi dekat bahagian dashboard, aktifkan read, reject call, online typing. Ini adalah untuk ni sajalah. Kalau contoh customer chat, diorang boleh nampak read button tu, maksudnya blue tick tu dia nampak. Reject call maksudnya call akan auto reject. Online boleh nampak online status, typing boleh nampak typing status. Okay, ini adalah basic sahaja dekat WhatsApp account. Okay, lepas tu dekat bahagian phone book ni saya explain dulu sedikit sebanyak sebab nanti saya akan buat skip video untuk explain tentang satu persatu. Ini adalah untuk phone book, untuk kontak-kontak anda. Ini adalah untuk kempen yang anda akan buat. Okey, ini adalah kempen ni. Okey, tak apa, nanti saya akan explain. Okay, message history. Lepas tu API dokumen ni untuk developer. Tengok macam mana nak menggunakannya. Contoh kalau macam nak buat macam tu ke, macam mana ke. Nanti saya akan ajar juga macam mana. So untuk hari ini saya akan ajar untuk cara connect sahaja. Alright, terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi. Assalamualaikum.